Hai semua, nama saya Dania anak perempuan Amsel Beraja dari Option Pendidikan Seni Visual ambilan 2024-2028. Hari ini, saya akan mengapresiasikan acara ini yang bernama Nafas Terakhir Irama. Jom, sama-sama kita mengapresiasikan karya ini. Tema bagi acara ini ialah Nadi Kehidupan Melayu dan Bumiputera. Di sini, terdapat 3 jenis alat muzik. Yang pertama, gambus merupakan alat muzik Melayu, belikan merupakan alat muzik Sarawak dan sundatang merupakan alat muzik Sabah. Acara ini merupakan sebuah acara setaban. Dalam apresiasi terdapat 4 aspek. Yang pertama, deskripsi. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, interpretasi. Yang keempat, pertimbangan. Mari kita melihat deskripsi bagi acara ini. Acara yang stabil dan 3 dimensi ini membawa tema nadi kehidupan Melayu dan Bumiputera, menumpukan pada 3 alat muzik tali yang mewakili kawasan utama di Malaysia. Gambus dibuat daripada kayu, paku dengan benang digunakan sebagai tali. Penggunaan sejenis skru sebagai penyesuaian tali menunjukkan sedikit unsur moden dalam pembinaannya. Sundatang, secara fizikal, acara ini dibina sepenuhnya daripada kardboard. Diberikan pula, strukturnya lebih kompleks, menggunakan kardboard sebagai asas tetapi disaluti sepenuhnya dengan aluminium foil. Kain canvas digunakan sebagai pengikat luaran. Kehadiran jaring bahagian belakang dan bawah arca adalah elemen reka bentuk yang paling penting. Analisis bagi arca gambus menunjukkan bahawa penggunaan bahasa seni visual yang menarik dan harmonis. Terdapat penekanan pada warna kontras di mana badan arca berwarna coklat berbeza dengan corak hiasan berwarna biru, menghasilkan impak visual yang ketara. Dari segi bentuk dan saiz, arca ini menampilkan kepelbagaian visual, merangkumi pelbagai bentuk geometri dalam saiz yang besar dan kecil. Kepelbagaian ini berjaya disatukan untuk mencapai harmoni yang menyenangkan baik dari sudut warna maupun bentuk dan saiz. Arca sundatang dipersembahkan dengan fokus yang lebih tertumpu melalui penggunaan warna monokrom, iaitu dominasi satu tonal warna coklat yang secara simbolik merujuk kepada keasliannya yang diperbuat daripada batang kayu. Aspek yang paling unik adalah keseimbangan yang tercapai meskipun arca ini kelihatan pecah. Keratan pada arca sundatang ini bukan bersifat rawat tetapi disusun dengan teliti sehingga serpihan-serpihan itu masih kelihatan seimbang secara visual. Analisis arca belikan menunjukkan tekstur dan kontras bahan. Jalinan sentuh arca ini dihasilkan oleh aluminium foil yang dikoyok-koyokkan, memberikan permukaan yang kasar dan bertekstur. Perkara ini berlawanan dengan warna kontra yang dihasilkan oleh pertembungan antara kekilauan aluminium foil yang melambangkan zaman moden dengan permukaan kain canvas yang lebih kusam dan tradisional. Pertentangan antara dua bahan ini bukan sahaja menarik dari segi visual tetapi juga penting dalam konteks interpretasi makna. Mari kita melihat interpretasi. Yang pertama, simbolisme peredaran zaman. Interpretasi utama acara ini berpusat pada perbezaan bahan binaan yang digunakan untuk setiap alat muzik yang melambangkan peredaran zaman dan transformasi budaya. Contohnya, bagi arca gambus menggunakan kayu mewakili keaslian dan permulaan tradisional. Sundatang yang diperbuat daripada kardboard melambangkan kerapuhan dan keadaan peralihan. Puncaknya ialah belikan
yang disaluti sepenuhnya dengan aluminium foil yang ditafsirkan sebagai simbol zaman digital ataupun zaman moden. Perubahan daripada kayu kepada aluminium foil ini secara visual menceritakan kisah peralihan tradisi dalam menghadapi kemodenan. Yang kedua, keadaan dan nasib tradisi. Keadaan fizikal Archer digunakan untuk mengkritik nasib alat muzik tradisional masa kini. Sejenis skru pada gambus didapati berkarat, satu tanda jelas bahawa alat muzik itu telah kurang digunakan ataupun diabaikan. Arca sundatang yang sengaja dibiarkan dalam keadaan pecah pula membawa mesej yang lebih mendalam, iaitu manusia telah mula lupakannya. Secara kontras, warna coklat pada sundatang dikekalkan untuk mengingatkan penonton tentang keaslian bahan asalnya, iaitu batang kayu. Yang ketiga, kritikan terhadap usaha pemeliharaan. Interpretasi paling kuat terletak pada Arca belikan dan penggunaan kain canvas. Kain canvas yang mengikat aluminium foil disimbolkan sebagai pembalut luka. Perkara ini adalah kritikan tajam menyarankan bahawa sebarang tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak tertentu untuk memelihara tradisi yang sudah luka ini seperti belikan hanyalah usaha yang bersifat luaran ataupun sementara, sekadar membalut dengan pembalut luka tanpa penyelesaian yang substantif. Selain itu, gambus yang dibentuk daripada bentuk geometri moden turut mengukuhkan pandangan bahawa unsur-unsur tradisi kini dilihat melalui lensa pemikiran moden. Yang keempat, mesej pemerangkapan. Tambahan pula, kehadiran jaring ini di sekeliling ketiga-tiga Arca membawa interpretasi akhir, iaitu pemerangkapan. Jaring melambangkan alat-alat muzik tradisional ini telah terperangkap di antara tuntutan masa lalu dan cabaran masa kini. Alat-alat muzik tersebut terperangkap sebagai objek sejarah, kehilangan fungsi asal atau terperangkap dalam sistem yang tidak membenarkannya berkembang bebas dalam konteks kontemporari. Akhir sekali, pertimbangan. Secara keseluruhannya, Arca yang bertimbangkan nadi kehidupan Melayu dan Bumi Putra ini adalah refleksi visual yang mengkritik nasib barisan muzik tradisional dalam konteks kemodenan. Kritikan utama terletak pada kontras antara bahan yang menunjukkan peralihan daripada keaslian kayu kepada teknologi aluminium foil, menggambarkan bagaimana tradisi semakin terjerumus ke dalam zaman moden. Simbolisme seperti gambus yang berkarat dan sundatang yang pecah secara langsung menyuarakan kebimbangan artis terhadap pengabaian dan risiko kelupaan oleh masyarakat. Arca ini juga menyuarakan kritikan terhadap usaha pemeliharaan budaya. Penggunaan kain canvas sebagai pembalut luka pada belikan memberi isyarat bahawa sebarang tindakan pemulihan yang dilakukan mungkin bersifat dangkal hanya sebagai pembalut luka tradisi tanpa benar-benar menyuntik kehidupan baru. Akhirnya, elemen jaring mengukuhkan kesimpulan bahawa warisan muzik ini kini telah terperangkap menjadi objek statik atau bahan sejarah, kehilangan fungsi asal dan terperangkap di antara tuntutan masa lalu dan kelalaian masa kini. Pada pendapat saya, nama Arca ini amat bertepatan kerana ia membawa makna yang lebih mendalam, iaitu nafas terakhir irama. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.